الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat asar secara berjamaah. Dan kita pada petang ini kita sambunglah kelas kita yang dah sekian lama daripada kitab Al-Ghayah wa Taqrib ataupun dikenali sebagai matan Abi Syuja'. Dan saya dimaklumkan sambungannya ialah pada tajuk, saya tak pasti buku kamu semua tu muka surat berapa, sebab ada perbezaan dari sudut muka surat. Iaitulah faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi as-salah. Jumpa? Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi as-salah. Jumpa? Tak boleh tahu, bagi tahu muka surat berapa? Yang kitab kamu tu muka surat 17. Tengok yang kamu punya. Cetakan mana ni? Ini Malaysia ke Indonesia? Cetakan. Semarang, Indonesia. Okey. Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita sebut musannif, kita tidak sebut muallif. Siapa tahu sebab apa? Bila masa kita sebut qala al-musannif, bila masa kita sebut qala al-muallif. Kita terjemah sama aja. Musannif dan muallif ni pengarang lah. Tapi dia ada perbezaan amalan para ulama apabila membaca kitab. Dibezakan antara musannif dan muallif. Biasanya bila kita kata qala al-musannif, dia merujuk kepada penulis matan. Yang ini Abu Syuja' di sini. Kalau kita nak baca syarah kepada matan Abi Syuja' seperti Fathul Qarib contohnya, kita akan kata qala al-muallif. Itu je beza dia. Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Saya tak tahu, kadang-kadang mungkin ada perbezaan dari sudut matan. Sikit-sikit lah ada beza. Sebab matan yang kemudian ni dia ambil daripada, ditahqiq daripada kitab makhtutat atau manuskrip tulisan tangan yang bukan satu, ada banyak. Mungkin ada di sana sedikit perbezaan. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan fasal berkenaan dengan umur. Ada tulis di situ umur. Tak ada? Fasal berkenaan dengan perkara-perkara yang membezakan antara lelaki dan perempuan dalam solat. Apakah perkara yang beza antara lelaki dan solat? Secara keseluruhannya sama, tapi ada sedikit perbezaan yang akan disebutkan. Dari sudut rukun, dari sudut syarat, apa semua
tak ada beza. Rukun dan syarat, rukun semayang, rukun solat 13 ke 18 ke sama. Syarat sah, syarat batal sama. Tak ada beza pun antara lelaki dan perempuan. Cuma ada perkara-perkara kecil yang berkaitan dengan perkara sunat lah, yang ada beza antara lelaki dan perempuan. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Dan wanita berbeza dengan lelaki pada 5 perkara. Pada 5 perkara. Iaitu apa? Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Lelaki, dia cerita lelaki dulu. Lepas tu baru dia cerita perempuan. Lelaki yujafi, menjarakkan. Mirfaqaihi, semasa dia sujud tu dia menjarakkan kedua lengan dia ini, kan? Mana dia tidak merapatkan. Dia jarak. Siapa boleh tunjuk? Boleh? Datang sini. Entah boleh? Duduk sini. Lelaki, ikutlah belah mana pun, asalkan nampak. Boleh sujud. Lelaki, boleh ke depan sikit tak? Maksudnya lagi depan. Tak, maksud ana kepala tu. Pergi depan lagi. Sebab dia perut pun nak menjarakkan daripada kena paha. Jadi dia buka sikit. Jadi kalau perempuan, dia rapat. Buat pergi rapat. Itu perempuan, kan? Kalau lelaki, perut dia jarak. Kalau perut jarak daripada paha dan buka. Okey, terima kasih. Nanti pening, sujud lama-lama. Okey. Itu asal semua dah faham. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku' was sujud. Dan dia mengangkat perut dia daripada pahanya semasa rokok dan juga semasa sujud. Makna jangan bagi perut tu kena paha. Wa yajharu fi mawdi'il jahri. Dan dia jahar, iaitu menyaringkan, makna mengangkat suara fi mawdi'il jahri, pada tempat yang disunatkan mengangkat suara, seperti semayang maghrib, semayang isya. Semayang ni, kata semayang maghrib, kadang-kadang ni setengah orang tu kalau dia semayang seorang dia baca perlahan, lelaki. Rugilah. Pahala kurang semayang dia tu. Dia baca kuat lah. Dia baca kuat, cuma masa takbir tu, takbir intiqalat apa semua, dia baca perlahan. Tapi yang lain dia baca kuat, kecuali kalau dia jadi imam. Perempuan jangan. Ini cerita bab lelaki. Wa idza nabahu syai'un fi ssalati sabbaha. Apabila terkena sesuatu, nabaha ni maknanya ialah sesuatu yang perlu untuk dia nak tegur. Sabbaha, maka dia kata subhanallah. Sabbaha maksudnya mengucap subhanallah. Dia tengok imam dia. Biasanya imam. Sepatutnya rakaat yang keempat. Dia selepas sujud yang kedua tu, dia duduklah tasyahud akhir. Tiba-tiba imam tu tersilap, dia naik ke rakaat yang kelima. Maka ucaplah subhanallah. Kan? Ataupun imam itu tak rokok terus sujud, maka ucaplah subhanallah. Jadi imam ni biasanya dia mengetahui lah nak jadi imam, kerana kena lebih
mengetahui lah. Maka dia akan faham lah, dia akan silap. Tapi kalau imam tu masih lagi tak mau dengar cakap kita, dan kita yakin bahawa dia tu salah, kita terpaksa mufaraqah lah dengan dia sebab dia salah. Confirm dia salah. Tapi dia pun tak faham ataupun dia pun rasa yakin baru rakaat keempat. Kita memang yakin dia rakaat kelima. Masa tu terpaksalah kita berpisah dengan imam. Tapi kalau perkara itu perkara sunat, seperti pada rakaat kedua disunatkan baca tasyahud awal. Kan? Imam tiba-tiba dia terlupa, dia terus naik pada rakaat kedua, terus naik ke rakaat ketiga tanpa duduk tasyahud awal. Kita macam mana? Kita nak kata subhanallah kah? Kita tak boleh dah sebut subhanallah. Kerana imam dah naik berdiri dah, maka imam kalau dia patah balik, maka batal sembahyang dia. Jadi kita nak buat macam mana? Kita pun kena ikut imam. Kita naik bersama dengan imam. Tak payah nak sebut subhanallah apalah. Sebab dia sunat. Dia tak boleh patah balik. Yang kena patah balik ni ialah wajib. Wajib kalau tertinggal, wajib patah balik. Contohnya, seseorang tu semayang, dia sujud tanpa rokok. Ikut tertib dia kena rokok dulu. Lepas tu i'tidal. Lepas tu dia sujud. Tiba-tiba dia terus sujud, tak rokok. Macam mana? Nak buat macam mana? Nak teruskan semayang ke? Nak tambah satu rakaat lagi ke? Ataupun dia kena patah balik? Nak buat macam mana? Ataupun dia terlupa baca Fatihah. Contoh, tu rukun kan? Tak baca Fatihah, dia ni hafiz, hafal Al-Quran banyak. Jadi duk menghafal, masuk dalam semayang pun terlupa dah baca Fatihah, duk mengulang, duk menghafal tu. Kemudian rokok, sujud. Kan? Teringat tak baca Fatihah tadi. Tadi aku mana baca Fatihah lagi? Nak patah balik ke? Ataupun kita nak semayang nanti tambah satu rakaat lagi? Macam mana nak buat? Okey. Dia ada kaedah dia. Seandainya kita lupa dan kita teringat semula, dan semasa kita teringat itu kita bukan berada dalam rukun yang sama yang kita terlupa tadi. Contohnya, kita lupa rokok. Kita baca Fatihah, kita terus sujud. Mana rokok tak buat, i'tidal tak buat. Kita sujud. Kita masih lupa, tak ingat. Semasa kita rokok, baru kita teringat. Allah, tadi ni baru kali pertama aku rokok. Tadi aku tak rokok pun. Kalau keadaan yang macam tu, dia teruskan semayang saja. Dia rokok, dia i'tidal. Maka secara automatik, rakaat yang dia tinggal rokok tadi tu dikira lara, dikira sia-sia, makna seolah macam dia kena tambah satu rakaat lagi. Mana rakaat yang dia ada tu, katalah dia terlupa rakaat pertama, rakaat semasa rokok itu dibawa dikira rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Walaupun kalau nak ikut dah rakaat kedua. Itu kalau terlupa dan dia ingat ketika dalam rukun yang sama ataupun selepas daripada itu. Katalah dia terlupa rokok. Dia terus sujud, kemudian dia sujud 2 kali, dia bangun, baca Fatihah, baca surah, rokok macam biasa, i'tidal, sujud. Masa sujud baru dia teringat rokok yang dia terlupa tu rakaat pertama tadi, bukan rokok yang tadi. Rokok tadi dia buat yang pertama tadi. Maka macam mana dia teruskan juga semayang tu, cuma dikira rakaat yang pertama tadi itulah itu kalau apa? Kalau dia teringat semasa rukun yang sama dia lupa atau selepas itu.
Tetapi kalau dia teringat belum lagi sampai kepada rukun yang dia terlupa tadi, contohnya dia lupa rokok, dia terus sujud, so dia tak rokok, dia tak sujud, dia tidak iktidal, dia terus sujud. Kalau macam tu keadaan, dia bukan berada dalam rukun yang sama, dia kena patah balik. Faham? Dia kena patah balik, berdiri betul, rokok. Dia bangun dalam keadaan rokok. Kita ni kata makmum, kita boleh tegur lah. Dia tak rokok. Kan? Subhanallah. Subhanallah. Dia teringat. So, dia pun patah balik. Dia rokok. Kita ikut dia. Sebab dia dengar kata kita. Dia bukan mukhalafah dengan kita. Dia bukan mencanggah kita. Dia memang buat benda yang betul. Cuma dia terlupa tadi. Nanti, dia akan sujud sahwi. Kita pun sujud sahwi juga. Wajib kita sujud sahwi kalau imam sujud sahwi. Okey, boleh faham? Kembali kepada apa yang kita bincangkan tadi. Cuma bila dia sebut subhanallah dalam mazhab Syafi'i dia agak ketat. Dia nak tegur dia, kalau orang lelaki kena sebut subhanallah. Cuma ucapan subhanallah itu dia ada beberapa keadaan. Adakah dia niat subhanallah tu semata-mata nak bagi tahu kepada imam dia silap? So dia sebut subhanallah. Itu satu. Yang kedua, dia sebut subhanallah tadi itu di samping dia nak peringatkan imam, nak perbetulkan imam, dia niat juga subhanallah itu sebagai zikrullah, zikir. Sebab dalam semayang ni boleh berzikir. Kan? Dalam semayang ni, kalau kita semayang, kita tidak wajar membiarkan ruang-ruang kosong dibiarkan begitu saja tanpa kita membaca zikir. Sebaik-baiknya zikir-zikir yang maksur, yang sudah tertentu. Kita baca zikir ataupun doa. Kan? Kita jangan biar saja. Contoh, imam semayang sirriyah, semayang diam ni, kita tak tahu imam baca apa, betul tak? Jadi kita baca, kata kita dah habis dah baca surah, dia tak habis lagi. Jangan biar diam saja. Bacalah apa-apa juga. Baik tu jangan pergi baca qul huwallah, qul a'udzu binnas. Nanti nak baca apa pula lepas tu kan? Nak patah balik alif lam mim ke? Kita baca seeloknya ikut susunan aturan kita Al-Quran kan. Bacalah banyak sikit. Satgi dia tak habis lagi, kita boleh baca surah selepas tu. Dia tak habis lagi, kita boleh baca surah selepas tu. Jadi kita tidak duduk saja tanpa baca apa-apa. Begitu juga sekurang-kurangnya kita berzikir. Faham tak? Jadi zikir ini dibenarkan. Dibenarkan. Subhanallah itu ialah zikir. Jadi kalau yang kedua keadaannya kita menegur orang dalam keadaan kita niat tegur dan juga niat zikir. Itu cara yang kedua. Ataupun cara yang ketiga, dia tak niat apa-apa pun. Susah macam mana dia tak niat bila sebut subhanallah kan. Tapi dalam kitab dia sebut macam tu. Jadi keadaan pertama tadi, dia hanya niat nak tegur je. Batal semayang. Sebab dia telah komunikasi. Dia telah communicate. Semayang ni tak boleh bercakap. Jadi dia seolah macam cakap dengan orang tu. Cuma dia cakap guna subhanallah. Dia tegur. Tak boleh. Jadi yang bolehnya ialah dia di samping dia tegur, dia niatkan ucapan subhanallah itu adalah sebagai zikir. Ataupun dia tak niat apa-apa langsung. Itu pun tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau dia hanya niat semata-mata untuk tegur. Begitu juga kalau kita menegur orang baca salah Fatih kan. Mana kita dia baca silap, kita tegur dia. Niat baca kita baca juga. Bukan niat nak tegur dia saja. Kita memang baca ayat Quran yang dia salah baca tadi. Faham? Seeloknya kita baca bagi habis satu ayat.
tak apa, baca perlahan pun tak apa. Yang tegur tu baca kuat, kemudian yang baki ayat tu baca perlahan. Pun boleh. Cuma nanti ada, ustaz saya ni banyak dah duk tegur orang. Tak ada, memang niat tegur lah, banyak nak kena qada ke semayang saya pula kan. Dia dalam hal ini, dia dalam semayang ni dia ada part-part yang tertentu yang mana diberi keuzuran kepada orang awam untuk perkara-perkara yang agak kompleks dalam agama ni. Seperti dalam semayang ni dia ada benda yang kompleks, dia ada benda yang tak kompleks. Benda yang sukar itu diberi kemaafan seandainya dia belajar. Cuma tak sampai lagi bab tu. Kan? Dia belajar, mungkin dia belajar umum, tak sampai kepada detail lagi. Maka dibenarkan. Tapi kalau dia tak, maknanya dia sepatutnya dia tahu, dia tak tahu pun. Maka itu tidak dibenarkan lah dalam syariat. Dia dikira batal lah. Okey, baik. Kemudian, mana itu antara perkara yang beza antara lelaki dan perempuan. Yang dikata yang pertama, cerita dia beza. Lelaki bila dia rokok, bila dia sujud, dia tidak merapatkan tangannya ke badan dia. Dan juga dia bila rokok dan sujud tidak merapatkan perut, maknanya dia jarakkan perut daripada kedua pahanya. Kemudian dia jahar dalam solat, bagi solat yang jahriyah, dan dia tegur dengan membaca subhanallah. Okey. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Antara benda yang beza juga ialah aurat dalam sembahyang. Aurat lelaki ialah antara pusat dan lutut. Itu aurat orang lelaki. Bila kata pusat dengan lutut, pusat tak masuk sebenarnya, lutut pun tak masuk. Tapi oleh kerana kita benda tu susah nak bezakan, maka kita tutup jugalah, susah nak tutup antara pusat dan lutut, melainkan dengan tutup pusat dan lutut sendiri, maka kita tutup. Kan? Ini cerita dalam semayang saja. Dalam semayang. Dan dia cerita ni minimum. Bukan kata suruh buat macam tu. Nanti balik asrama, balik hostel, balik college, balik rumah sewa, semayang, tutup antara pusat dan lutut. Mana pakai kain pelekatnya. Tu kira bagus dah. Dia kata pelekat tutup sampai ke bawah. Tutup pusat lutut. Lepas tu tak pakai baju. Kalau orang tanya kita, sah tak? Sah. Dari sudut sahnya, sahlah. Sebab kita pun mengaji, dia sebut macam tu. Tapi dari sudut diterima oleh Allah Ta'ala, wallahu a'lam, tak tahu. Tak tahu lagi adakah diterima ataupun tidak. Fiqh ni dia cerita benda yang minimum. Tapi dari sudut aplikasinya, dia kena tengok orang yang ulama. Macam kita kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dia kata macam ni, dia buat macam ni kah? Dia tak buat macam tu. Tak ada riwayat yang menceritakan Imam Syafi'i pernah satu hari semayang pakai bahagian bawah je, atas tak pakai. Adakah? Tak ada kan? Tak ada riwayat mana-mana ulama yang buat macam tu. Tapi dalam fiqh, nak mengajar fiqh, ya, dia mengajar tu benda yang minimum. Yang minimum. Sebab tu Imam Syafi'i kalau bab basuh kepala, tak wajib basuh pula, sapu kepala dalam wuduk, tak wajib sapu seluruh kepala. Hanya memadai dengan 3 helai rambut cukup dah. Mana sikit, sikit kenalah. Kan? Tapi dia, amalan dia, bila dia berwuduk, dia akan sapu seluruh kepala. Sebab itu sunat. Jadi, beza antara tindakan yang sepatutnya yang kita kena buat dengan yang kita belajar fiqh ni untuk bagi hukum yang minima. Kalau orang tanya sah tak? Sah. Kena ulang tak semayang? Tak wajib ulang. Tapi kalau dia nak ulang, itu lebih baik. I'adatus salah, mengulang semayang, itu digalakkan kalau kita semayang, kita rasa
Semayang yang pertama tadi tu ada cacat. Bukan batal. Kalau batal confirm kena ulang. Ada cacat. So kita sunat ulang semayang. Antaranya lagi, kalau kita semayang tadi, kita semayang seorang diri. Kita pergi R&R, tak ada orang. Jadi kita semayang lah seorang. Kita pun nak tak tunggu orang, kita pun semayang. Tiba-tiba ada satu kumpulan mari, ramai semayang. Kita sunat untuk i'adatus solah, ulang semayang. Kalau kita ada masa dan kalau kita nak buat boleh. Sunat. Faham tak? Janganlah. Bila R&R ni biasa, kalau kita pergi tu tengok nak semayang seorang-seorang. Betul tak? Dia semayang pun tempat depan tu luas lagi, dia pergi semayang kat belakang. Sebab apa? Dia tak mau nanti orang mari ikut dia. Kita kena ubah. Ni orang pengajar Islam ni kena ubah, jangan buat macam tu. Kita pergi, kita duduk depan, kita semayang. Ataupun kalau kata ada orang duduk tengah wudu, kita tunggu dia. Lepas tu kita ajak, kita semayang jemaah. Dapat pahala besar tu. Sebab yang pertamanya, kalau kita tak ajak dia jemaah, mungkin dia tak jemaah. Kita ajak orang buat kebaikan. Kita dapat pahala semayang berjemaah dan pahala mengajak orang buat kebaikan. Faham? Itu kerja kita lah tu. Kerja kita secara praktikal. Selain daripada kita belajar, kita nak praktik semayang berjamaah di R&R itu. Kalau kita ada masa panjang, kita tunggu orang. Kita semayang beramai-ramai. Dapat pahala jadi imam. Kalau tak nak jadi imam, praktis jadi imam lah masa tu. Kan? Nak tunggu jadi imam kat masjid UKM, siapa nak bagi kita? Kan? Jadi semayang di R&R tu peluang untuk jadi imam. Kan? Janganlah pengaji-pengaji Islam tak pernah jadi imam. Target dia nak jadi imam kepada isteri yang akan dia kahwin tu je. Dia kata masa tu kena jadi imam lah. Kalau tak pernah jadi imam, masa tu pun kelang kabut jadi imam. Nampak? Okey, baik. Jadi aurat lelaki antara pusat dan lutut. Ni aurat dalam cerita aurat dalam semayang. Wal mar'atu dan wanita. Ini baru dia masuk bab cerita wanita, diulang balik. Tadi lelaki masa sujud menjarakkan antara badannya dengan tangannya tadi, siku dia. Tetapi bagi wanita, tadummu ba'daha ila ba'din. Dia merapatkan antara satu sama lain. Semasa rokok dan semasa sujud. Kemudian wa takhfidu sautaha, dan dia memperlahankan suaranya. Dia tidak membaca dengan kuat apabila berada dalam orang yang lelaki. Okey, yang bukan mahramnya. Di hadratir rijal ajanib, iaitu bila dia semayang, kata semayang masjid ni tak boleh baca kuat. Tapi kalau dia semayang sama-sama perempuan, dia boleh kuatkan sedikit, tapi jangan terlalu kuat. Kuatkan sikit boleh. Contoh, semayang tarawih, kan? Dia tak datang masjid, tak datang surau, dia nak semayang di hostel, sama-sama perempuan. Dia pula hafizah. Kalau dia baca perlahan, hak belakang tak hafizah tu jenuh tunggulah, kan? Jenuhlah ada ulang qul huwallah sampai bila nak habis, kan? Jadi dia baca kuat bagi yang dekat belakang tu dengar. Itu yang pertama. Yang kedua beza dia. Yang pertama tadi, yang kedua suara. Yang ketiga, wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Apabila dia nak memberi nabah, makna nak mentambih, maknanya dia nak tegur sesuatu, imam salah contoh. Dia semayang sama-sama perempuan ataupun laki dengan perempuan, dia jadi makmum, imam tersalah. Maka macam mana nak tegur? Dia jangan sebut subhanallah. Dia kena tepuk tangan. Macam mana cara tepuk tangan?
iaitulah dengan menepuk belakang tangan kanan di perut tangan kiri macam tu. Kan? Dengar kan? Dengar. Itu cara kita tepuk. Sebab apa dia suruh tepuk macam tu? Sebab nak membezakan tepukan biasa. Tepukan adat macam ni. Kan? Ini tepukan yang mukhalafah bagi adat. Dia dalam ibadat ni, dia dalam khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia cuba bagi jadi berbeza antara adat dengan ibadat dalam perlakuan. Contohnya, antara sunat dalam berwuduk ialah menyelati kan, tak ni tangan kita ni kan. Mana kita wuduk, sunat kita selak tangan. Kita selak tangan. Bila selak tangan, nampak yang belakang nampak? Biasanya kita macam tu. Itu adat. Basuh tangan kita akan buat itu. Jadi untuk mukhalafah, untuk bercanggah dengan adat, ni taklah bagi kita nak katakan suatu yang besar, kecil je kan. Maka ulama cadangkan supaya kita selak tu macam ni. Selak tu macam ni. Ini jarang. Adat bukan macam tu kan. Itu mukhalafah dengan adat. Jadi menepuk ni mukhalafah dengan adat ialah begini. Kalau dia tepuk macam ni, tak ada masalah. Tapi kalau niat dia bermain, ada masalah lah. Barulah batal sembahyang tersebut. Okey. Dan khunsa sama dengan khunsa muskil ni. Khunsa yang ada dua alat ni. Maka sama dengan perempuan. Dia tak boleh nak tegur. Subhanallah. Walaupun suara dia sama dengan laki ataupun suara dia suara perempuan. Ni khunsa ni bukan maknanya khunsa. Maka hukum dia sama dengan perempuan. Kalau yang laki yang buat jadi perempuan itu dia laki. Kan ni hukum dia laki. Pada kebanyakan hukum. Kemudian di situ aurat jami'u badanil hurrati auratun illa wajha wa kaffaiha. Dan seluruh badan wanita itu aurat dalam sembahyang. Ini cerita aurat dalam sembahyang, bukan luar sembahyang. Aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Mana tangan, bukan tapak tangan. Tangan ni. Yadun. Kafai. Ini batnul kaf. Ini zahrul kaf. Kaf ni semua panggil tangan. Dalam bahasa Melayu ni dia sebut apa ni? Tapak tangan. Patut tapak sini saja. Tak. Dia masuk sekali belakang. Nanti tak payah nak cari glove yang tutup belakang, buka depan. Tak payah. Tak ada pun. Kan? Maksud kaf dalam bahasa Arab ni, ini. Ni. Depan belakang. Okey. Wal amatu karrajuli fi shalah. Amah iaitulah wanita yang ni hamba wanita. Adalah seperti lelaki dalam solat. Kita tak ada hamba dah zaman sekarang. Okey. Aurat ni dalam semayang, di luar semayang dia ada beza. Yang dikatakan aurat dalam semayang ialah menutupi aurat sehingga tidak kelihatan warna kulit. Faham? Menutupi aurat laki atau perempuan sehingga tak kelihatan warna kulit. Itu je syaratnya. Walaupun kain itu nipis, kan? Walaupun dia pakai sutra, orang perempuan pakai sutra, tak nampak warna kulit, tapi nampak bentuk badan. Orang lelaki, dia pakai ketat, nampak dia punya masa kan, nampak semua. Tapi warna kulit tak nampak. Faham? Dalam solat dia sudah dikira menutup aurat. Dalam solat dikira kalau orang perempuan tu dia pakai ketat, seksi ketat lah, tapi tutup semua, tapi ketat, nampak dia punya bentuk badan. Semayang sah. Sebab syarat dia ialah tutup warna kulit saja. Tapi dari sudut aurat dia dikira dia mendedah aurat kepada orang
Hukumnya dia tak tutup aurat dari sudut dia mendedahkan aurat untuk orang lihat. Faham? Kalau orang tanya dia pakai seksi ni, pakai seksi, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, semua ketat, semayang sah semayang tu dari sudut fiqhnya minimum, minimum. Sebenarnya ada ulama kata makruh, ada ulama kata khilaful aula, orang yang pakai ketat ni, tapi sah juga. Tetapi dari sudut dia mendedah aurat, orang tengok berdosa lah. Kan? Faham? Kalau orang lelaki pun dia pakai ketat, terlalu ketat, sah semayang dia. Tapi kalau dia terlalu ketat, dari sudut auratnya dia belum lagi menutup dari luar semayang. Okey. Kemudian kita baca pula berkenaan dengan perkara yang membatalkan semayang. Ini juga perkara yang penting. Perkara yang boleh membatalkan semayang. Okey. Walladhi yubtilu as-salata 11 syai'an. Al-kalamul amdu. Dan perkara yang membatalkan semayang ada 11. 11. Ada 11 perkara yang boleh batal semayang. Siapa yang buat salah satu, batallah semayang. Yang pertamanya, al-kalamul amdu, bercakap dengan sengaja. Kalau kitab-kitab yang mengulas tentang bercakap dengan sengaja ni, kalau dalam bahasa Arab, dia kata, dengan satu huruf yang boleh faham, batal semayang, ataupun 2 huruf walaupun tak boleh faham, maka batal semayang. Satu huruf yang boleh faham dalam bahasa Arab, qi. Qi. Waqina azaban nar. Waqina. Qi tu, dia boleh bagi faham. Peliharalah. Itu maksudnya. Peliharalah. Sedangkan dia huruf, satu huruf aja, qi tu. Kalau qaf tu aja, mana dia boleh memberi makna. Batal semayang. Dengan sengaja, kalau dia buat dengan sengaja. Ataupun dalam bahasa Arab 2 huruf, walaupun tak memberi faham apa-apa 2 huruf tu. Kan? Maka dia kira membatalkan semayang. Itu dalam bahasa Arab. Itu kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, kalau tak sengaja, 6 kalimah. Kalau 6 kalimah ke bawah, tak batal semayang. Kalau lebih daripada itu, maka batallah semayang dia. Itu kalau dia tak sengaja, terlupa. Itu dalam bahasa Arab. Kan? Dalam bahasa Melayu macam mana? Tak ada lagi saya nampak kajian yang dibuat dalam bahasa Melayu tentang perkara tersebut. Bolehlah kamu nak buat kajian. Adalah orang kata macam tu, orang kata macam ni, tapi tak ada, bukan datang daripada satu kajian yang menyeluruh berkenaan dengan hal tersebut. Ada orang kata begitu-begitu. Okey. Ucapan itu, dia kata, ucapan yang kita guna untuk bercakap, sama ada dia kaitan dengan semayang atau tak ada. Tak ada kaitan dengan semayang. Kalau tak ada kaitan, jelas lah. Kan? Kalau ada kaitan dengan semayang pun tak boleh. Contoh dia kata apa? Dia kata depanlah sikit. Kan? Nak bagi soft sama. Depanlah sikit. Dia ada kaitan dengan semayang, tapi batal semayang. Tak boleh. Memang tak boleh cakap. Hatta doa kita kepada orang dengan menggunakan kaf, huruf kaf, mukhatabah. Mukhatabah ni makna kita communicate dengan dia lah. Kan? Secara tak langsung. Maka dia boleh batal semayang. Contohnya apa? Contohnya,
Dia bersin. Dia bersin. Dia ucap Alhamdulillah. Tak batal semayang. Alhamdulillah. Dia zikir. Dia doa kepada Allah. Tapi kita pergi kata yarhamkallah atau yarhamukallah, kan? Semoga Allah merahmatimu. Kaf itu kamu. Semoga Allah merahmatimu itu walaupun doa dia ada communicate juga dengan orang tu. Maka batal semayang. Faham? Batal semayang. Bab sunat ada lagi tak? Sunat semayang ada lagi. Masuk dah lagi, tak ingat lah. Mungkin dah lalu bab sunat semayang. Dah lalu sebelum ni. Okey. Oleh kerana dah lalu, mungkin kita tak sentuh bab ni, kita sentuh. Bab sunat, bab wajib pun ada. Okey. Membaca surah Al-Fatihah wajib dalam semayang. Baca suratul Fatihah, antara syarat bacaan Fatihah dalam semayang mesti mualah antara ayat. Mualah makna bukan tertib. Tertib memang wajib. Satu dah memang wajib. Satu lagi mualah tak boleh diselangi dengan diam yang panjang atau perkara-perkara yang memesongkan daripada bacaan Fatihah. Kan? Kalau dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, diam lama. Lama diam. Itu Maliki Yaumiddin. Tak boleh. Dia kena ulang balik bacaan tersebut. Ataupun dia diselangi dengan perkara-perkara yang bukan asal dalam semayang. Contohnya, dia baca Fatihah, dia bersin, kemudian dia ucap Alhamdulillah. Semayang dia tak batal. Tetapi bacaan surah Al-Fatihah itu telah diselangi dengan perkara yang tak ada kaitan dengan bacaan Fatihah itu, iaitu subhanallah. Maka hilanglah mualat berurutannya lafaz Al-Fatihah itu, maka dia kena ulang balik. Faham tak? Jadi ucap apa nama subhanallah tak batal semayang, tapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan bacaan Fatihah itu terganggu, terpotong, maka kena ulang balik. Faham? Begitu juga bacaan bacaan surah tak ada. Yang pentingnya bacaan Al-Fatihah. Kalau dia ada kaitan dengan semayang, tak jadi masalah walaupun dia baca, walaupun dia sebut. Contohnya, dia baca Fatihah, tiba-tiba imam tu baca salah. Dia tengah baca Fatihah ni, kan? Tak habis lagi Fatihah, imam baca, imam salah. Ulang 2-3 kali tak boleh. Dia nak tegur. Dia tegur imam tu. Kan? Dia tegur imam tu, adakah dia kena ulang balik Fatihah tadi? Tak perlu ulang. Sebab dia memang ada kaitan langsung dengan semayang. Menegur imam tu perkara yang memang dah datang dalam pakej semayang dah. Maka dia tak perlu ulang. Begitu juga contohnya mengucap amin. Mengucap amin ni kita gambarkan macam ni. Contohnya semayang di Masjid UKM. Masjid UKM ni mungkin taklah. Mungkin masjid yang lain. Ataupun boleh jadi masjid UKM tiba-tiba blackout. Tak dengar suara imam depan. Bila tak, makmum yang belakang hujung memang tak dengar langsung suara imam. Maka dia kena baca Fatihah sendiri. Faham tak? Jadi dia baca awal-awal lagi lah sebab memang tak dengar. Tengah baca Fatihah, orang sebut amin. Makna orang depan dengar lah. Kan? Imam sebut amin. Jadi dia pun sebut amin. Sebab nak mengambil fadilat barang siap baca amin bersama dengan imam. Kan? Dia pun baca amin. Adakah dia kena ulang balik surah Fatihah yang tak habis tadi tu?
demi nak menjaga mualah, tak perlu. Sebab dia memang ada kaitan, dia dah datang package dalam semayang tu menyebut amin bersama dengan imam. Tapi subhanallah, ucapan alhamdulillah tadi tu ketika bersin tu dia bukan satu package dalam semayang. Ataupun jawab salam. Jawab salam memang assalamualaikum, waalaikumsalam yang batal lah semayang sebab dia kata waalaikum dan ke atas kamu kesejahteraan memang batal semayang. Apa yang boleh dia buat? Dia angkat tangan. Kalau orang beri salam dia angkat tangan. Itu je yang dia boleh buat. Tapi dia tak boleh nak jawab salam sebab jawab salam itu assalamualaikum, waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Kum tu dah ada communication. Ada apa ni kita kata komunikasi. Maka batas semayang. Okey. Yang kedua, wal amalul kathir. Kenang kita berhenti lah. Tak boleh panjang-panjang sangat. Petang-petang ni dah. Waktu asar ni perah. Mana kita dah perah kita punya tenaga tu daripada pagi tadi sampai ke petang. Jadi tak larat. Kalau bateri tu dah low dah. Nak terpadam lah. Satu bar tu. Bukan satu bar lah. Tinggal 3% je lagi. Kan? Jadi habis kenang kita berhenti. Okey, baik. Wal amalul kathir, dan pergerakan yang banyak, yang berturutan. Pergerakan yang banyak itu tak ada penjelasan daripada Nabi secara jelas. Ini disebutkan oleh ulama berdasarkan kajian mereka kepada hadis Nabi. Mereka kata 3 langkah, 3 pergerakan. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Ini dia tak kira sengaja atau tak sengaja akan batal semayang. Tapi kalau 2 je ataupun banyak tapi tak berurutan, maka tak batal semayang. Dan anggota itu mestilah anggota yang besar. Kalau anggota yang kecil macam tangan ni, jari ni, itu tak batal semayang. Jari ni kita duduk macam tu atau kita garu 1000 kali pun tak batal semayang. Tapi bukanlah kita kata suruh buat macam tu. Dia tak batal kecuali kita qasad main ataupun ikut rentak muzik tu batal. Tak boleh. Kita duduk tak boleh. Batal. Yang lain, yang kecil-kecil ni pelopak mata, itu tak jadi masalah. Tak batal. Okey. Kalau yang besar batal. Contoh ada pergerakan tangan ataupun melangkah. Cuma melangkah ni dia macam mana dia kata 3 kali langkah. 2 kali tak batal. 3 kali batal. Langkah tu macam mana? Secara berurutan, ini secara berurutan. Kalau tak berurutan tak ada masalah. Okey. Contoh langkah, saya tunjuklah. Contoh 1, 2. Ni kira berapa langkah? Kan dia nak pergi depan kan? Kosong. Ataupun dia nak buat apa-apa lah, dia pergi situ. Kemudian dia letak kaki sama dengan kaki ni. Ini berapa langkah? Satu lagi dia langkah macam ni. Kemudian dia langkah macam ni. Ini berapa langkah? Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in sebut kalau langkah macam ni dikira 1. Mana boleh lagi 1 langkah. Baru 2. Kalau 3 batal lah. Mana kita menggerakkan kaki yang pertama, kemudian yang kaki yang kedua selaras dengan kaki yang pertama, itu baru dikira 1. Faham? Tapi kalau kita langkah macam ni, kemudian yang ni kita bukan tak selaras, kita langkah macam ni, dah dikira 2. Jadi jangan macam ni pelik jadi duduk macam ni pula nak bagi jarak tu. Jadi elok kita langkah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, baru 2. Kan?
Kalau kaki panjang boleh masuk sah depan lah. Kalau langkah panjang tu boleh nak langkah panjang tak ada masalah. Dia jangan, yang tak bolehnya dia buat, dia gerak tapi dia buat itu tak boleh tu banyak langkah. Dia kata langkah kecil-kecil tak apa kan. Sampai depan. Orang sebelah tawa tengok kan. Okey. Itu ialah dari sudut langkah ini. Penelitian itu disebut dalam kitab Fathul Mu'in, boleh rujuk kitab tu lah. Kemudian wal hadatsu hadas. Hadas kecil ke, hadas besar ke, maka batal sembahyang. Dia kena ulang sembahyang tersebut. Wa hudutsun najasah, dan juga adanya terkena dengan najis. Mana sebelum sembahyang tak adanya najis, tiba-tiba sembahyang tu akan terkena dengan najis. Tapi kalaulah najis tu tiba-tiba jatuh pada pakaian dia dan dia boleh buang najis tersebut. Contoh dia pakai serban, pakai ridak ke, jatuh tahi burung. Dia buang cepat-cepat. Maka tak batal sembahyang tersebut. Tapi kalau kita pakai baju ni macam mana nak buang kan? Jadi itu batal lah sembahyang tersebut. Kemudian wankishaful aurah, dan juga terbuka aurat. Aurat ialah syarat wajib tutup. Tiba-tiba terbuka. Terbuka. Dengan sengaja. Terbuka dengan sengaja. Okey. Cuma di situ ada khilaf dalam kalangan ulama lah. Berkenaan dengan kalau ditiup angin, ulama katalah aurat dia bila tiup angin terbuka, lalu dia tutup balik cepat-cepat. Jadi ulama kata sah sembahyangnya. Sepakatlah ulama mengatakan sah. Kalau angin, kalau bukan angin dibuka oleh manusia atau oleh kanak-kanak, yang mana ni termasuk kategori yang berakal, bukan angin. Di situ berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia juga tidak batal. Kalau ditutup dengan segera. Katalah kita tengah sembahyang, anak kecil datang, dia buka aurat kita, kan? Kita tutup dengan segera. Teruskan sembahyang. Faham tak? Mana kita cepat-cepat lah. Kita pakai kain belekat, dia mari tarik kain belekat kita. Jatuhkan belekat kita. Ambil, walaupun kita tunduk tu tak jadi masalah. Kita tunduk, tutup balik. Kerana kemaslahatan solat. Perkara-perkara yang kerana kemaslahatan solat ni, ada kaitan dengan kemaslahatan solat, sebenarnya kita dibenarkan untuk bergerak lah. Contoh handphone kita bunyi, kita boleh tutup. Jangan tak mau bergerak ni tak boleh. Kan? Dia mengganggu orang. Dia mengaji tak habis. Dia tak habis tutup. Nak tong-teng. Kejap ni. Ganggu. Walaupun dia terpaksa seluk dalam poket. Walaupun handphone tu duduk bawah. Dia letak depan. Dia boleh turun tutup, naik. Sembahyang balik. Cuma jangan jawab lah tengah sembahyang ni. Tak boleh lah. Kan? Dia tutup, naik balik. Kalau dia mengganggu orang. Kalau tak mengganggu, sembahyang seorang-seorang dia pun bunyi pun tak mengganggu sangat, tak ada masalah lah. Ini kalau terutama sembahyang Jumaat. Kan? Jadi, selain daripada imam bagi suruh tutup, kalau dia bunyi juga, kita kena tutup lah. Kalau terpaksa, walaupun kita terpaksa keluar, cari butang tak jumpa, kan gelabah. Buka tengok tutup lah. Jangan duk baca mesej pula. Tak payahlah. Tutup. Okey, itu tak batal sembahyang. Tapi kena elak lah daripada awal. Okey, kemudian wastidbarul qiblah, dan membelakangkan qiblah. Belakang ni tak sebenarnya belakang. Maksud dia ialah kita berpaling dengan dada kita ini daripada arah qiblat. Maka dia juga akan membatalkan sembahyang kita. Wal aklu wa syurb, makan dan minum.
sama ada sedikit atau banyak, maka batal sembahyang. Ataupun dia wal qahqah, dan dia ketawa berdekah-dekah. Dia berketawa berdekah-dekah. Mana bunyi keluar suara ketawa tu. Kalau dia senyum tak batal sembahyang. Dia senyum ya. Tak batal sembahyang. Kemudian wariddah, na'udzubillah, dan reddah, keluar daripada agama tengah sembahyang, dia murtad, na'udzubillah, maka dia batallah sembahyang tersebut. So kita sampai pukul 6, kita akan sambung kemudian nanti berkenaan dengan bilangan rakaat sembahyang, kemudian berkenaan dengan sembahyang duduk. Saya akan ajar nanti sembahyang duduk atau kerusi, sembahyang sembahyang duduk lah, sembahyang duduk, sembahyang tidur, sembahyang melentang, sembahyang dengan hati dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.